Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tentang topik globalisasi dan identiti tempatan, iaitu berkaitan pengaruh globalisasi terhadap identiti tempatan dan cabaran untuk mengekalkan adat resam serta nilai tempatan. Ini kumpulan kami terdiri daripada 8 orang, termasuklah saya, Hani Maisara, Nur Fatwa Syahira, Nur Fazira Asikin, Nur Kistina Sofia, Nur Dayana, Nur Lailatul Syahira, Nur Zahida dan juga Asfa Nuri Eliana. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang pengenalan, iaitu penyataan masalah dan objektif. Pengaruh budaya luar yang semakin meluas telah memberi kesan kepada identiti tempatan, khususnya dalam kalangan generasi muda yang semakin melupakan adat resam, bahasa dan nilai tradisional. Dalam arus pemodenan, budaya tempatan semakin tertinggi, manakala usaha pemeliharaan berdepan cabaran seperti kurangnya sokongan dasar dan kesedaran masyarakat. Justru, kajian ini ingin menjawab persoalan utama yang timbul seperti apakah pengaruh budaya luar yang paling ketara, bagaimana perubahan sikap generasi muda menjejaskan identiti tempatan, dan apakah cabaran utama yang boleh diambil untuk memelihara warisan budaya dalam era yang moden ini. Seterusnya, terdapat 3 objektif utama yang dirumuskan bagi mengkaji tajuk ini. Antaranya adalah mengenal pasti kesan pengaruh budaya luar terhadap identiti tempatan dalam kalangan masyarakat setempat. Kedua, menganalisis perubahan sikap generasi muda terhadap adat resam dan nilai tradisional akibat pendedahan kepada budaya luar. Dan yang terakhir adalah untuk meneliti cabaran utama yang dihadapi dalam usaha mengekalkan adat resam dan nilai tempatan dalam era pemodenan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah kajian kepustakaan. Kami tidak jalankan soal selidik atau pengumpul, sebaliknya kami tumpukan kepada analisis kritikal terhadap bahan ilmiah yang telah diterbitkan. Kaedah ini sesuai untuk kajian kami kerana ia memberikan kefahaman yang mendalam terhadap isu pengaruh globalisasi terhadap identiti tempatan dan bagaimana nilai Islam serta budaya tempatan cuba dikekalkan dalam dunia yang makin terbuka. Data diperoleh daripada pelbagai sumber yang sah seperti buku, jurnal, tesis, laporan penyelidikan dan artikel ilmiah. Kami rujuk kedua-dua sumber fizikal dan digital. Semua bahan ini dianalisis secara sistematik mengikut tema utama yang berkaitan dengan pengaruh globalisasi terhadap identiti tempatan dan cabaran mengekalkan adat dan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, kami dapat membina hujah berdasarkan pandangan yang kukuh dan pelbagai. Bagi etika kajian, walaupun tiada soal selidik dilakukan, kami tetap menitik beratkan aspek etika penyelidikan. Semua sumber yang digunakan adalah sah dan diiktiraf secara akademik. Analisis dibuat secara objektif dan tidak ada manipulasi terhadap fakta atau isi. Kami juga pastikan kajian ini tidak menyentuh atau menyinggung mana-mana pihak, budaya atau agama. Seterusnya, sasaran kajian ini tidak tertumpu kepada mana-mana kumpulan, tapi lebih kepada analisis bahan ilmiah berkaitan pengaruh globalisasi terhadap identiti tempatan. Fokus kami ialah masyarakat Islam di Malaysia yang menghadapi cabaran dalam mengekalkan nilai agama dan budaya dalam dunia moden. Kajian ini menggunakan teori dan penulisan lepas sebagai rujukan. Seterusnya, latar belakang. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan nilai tempatan yang menjadi identiti masyarakat berbilang kaum. Namun begitu, dalam era globalisasi yang pesat, budaya luar semakin mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran rakyat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Mereka lebih mudah terdedah kepada budaya asing seperti media sosial, hiburan dan teknologi. Akibatnya, nilai-nilai tempatan seperti semangat gotong royong, hormat kepada orang tua dan penggunaan bahasa ibunda semakin dilupakan. Adat resam yang dulunya menjadi amalan harian kini kurang diberi perhatian. Justru, kajian ini dijalankan untuk meneliti bagaimana globalisasi memberi kesan terhadap identiti tempatan serta mengenal pasti cabaran dalam usaha mengekalkan adat dan nilai warisan agar tidak hilang di telan arus moden. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep globalisasi dan juga identiti budaya. Jadi, seperti kita tahu, adat resam dan nilai tempatan ini adalah asas kepada pembentukan identiti sesebuah masyarakat. Dia meliputi amalan harian, kepercayaan tradisional, bahasa, pakaian, makanan, persembahan dan cara hidup yang diwarisi secara turun-temurun. Jadi, menurut Asma Haji Umar pada tahun 2009, menyatakan bahawa nilai tempatan ini mudah terhakis akibat pengaruh budaya luar seperti melalui media sosial, hiburan maupun pendidikan di negara barat. Untuk konsep globalisasi budaya ini tersebar melalui media, teknologi yang mahu campur budaya luar. Macam contoh budaya daripada budaya barat, Korea maupun Jepun. Sebagai contoh, pakaian mengikut adat, penggunaan bahasa ibunda makin kurang sebab mereka lebih terdedah kepada gaya hidup moden. Dalam kalangan generasi muda, mereka ni lebih terdedah sebab gaya hidup moden yang dibawa oleh budaya-budaya dari barat, Korea, Jepun dan sebagainya. Melalui rancangan televisyen, filem, muzik serta platform media sosial macam contoh TikTok, Instagram maupun YouTube, dia menjadi salah utama yang menyebarkan norma gaya bahasa tersebut. Pemikiran dan trend yang kemudiannya diadaptasi oleh masyarakat tempatan tanpa penyesuaian yang sesuai dengan nilai asal. Keadaan yang menjadikan budaya asal lebih diangkat berbanding warisan sendiri. Ia menyebabkan berlakunya perubahan gaya hidup, hilangnya adat dalam majlis penting serta berkurangnya rasa bangga terhadap identiti tempatan. Menurut Zawiyah Baba pada tahun 2002, jika nilai tempatan ini tak dikukuhkan melalui pendidikan dan sokongan institusi, maka tidak mustahil adat resam akan terpinggir dan akhirnya pupus di telan arus moden.
Seterusnya, untuk konsep identiti budaya dan jati diri pula, kesedaran seseorang individu terhadap budaya, adat resam, agama, bahasa dan nilai-nilai yang diwarisi daripada masyarakat asalnya. Jadi identiti budaya dia mainkan peranan penting sebab dia menentukan sejauh mana seseorang individu itu merasa bertanggungjawab untuk meneruskan tradisi tersebut. Identiti ini bukan hanya sekadar pengetahuan tentang asal-usul budaya, tapi dia membentuk rasa bangga, nilai diri dan tingkah laku seseorang individu dalam masyarakat. So, identiti budaya ini dimainkan peranan yang sangat penting sebab dia menentukan sejauh mana seseorang individu tu merasa bertanggungjawab untuk teruskan tradisi kita tersebut. Jadi apabila individu memiliki identiti budaya yang kokoh, mereka cenderung untuk mempertahankan dan mengamalkan adat resam walaupun berdepan dengan pengaruh luar yang lebih kuat. Baiklah, saya akan menguraikan beberapa konsep yang dapat menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap identiti tempatan dari sudut falsafah budaya. Selain daripada konsep globalisasi dan juga identiti budaya yang telah dijelaskan sebelum ini, saya juga akan menerangkan 3 konsep penting mengikut pendekatan teori falsafah budaya, iaitu hegemoni budaya, homogenisasi budaya dan juga resistansi budaya. Konsep-konsep ini membantu kita untuk memahami bagaimana budaya tempatan berdepan dengan cabaran, dominasi dan juga peluang dalam arus globalisasi pada masa kini. Untuk konsep pertama iaitu hegemoni budaya, konsep hegemoni budaya diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, iaitu seorang ahli falsafah Itali. Ia merujuk kepada penguasaan nilai dan cara hidup oleh pihak yang dominan yang diterima oleh masyarakat lain sebagai sesuatu yang biasa ataupun normal. Contohnya, dalam media global, budaya barat sering digambarkan sebagai lebih moden dan berjaya. Gaya hidup individualistik, materialistik dan juga bebas sering diangkat sebagai simbol kejayaan. Ini menyebabkan nilai-nilai tempatan seperti kesederhanaan, hormat kepada orang tua dan juga semangat berjemaah dilihat ketinggalan zaman. Menurut Gramsci, pada tahun 1971, dominasi seperti ini melemahkan keupayaan masyarakat tempatan untuk menilai secara kritikal pengaruh luar yang masuk. Konsep kedua pula adalah homogenisasi budaya. Konsep homogenisasi budaya pula merujuk kepada proses penyeragaman budaya di peringkat global, di mana budaya yang dominan akan menggantikan keunikan budaya tempatan. Sebagai contoh, fenomena K-pop dan juga drama Korea telah menyebabkan ramai remaja Malaysia meniru cara berpakaian, gaya bercakap dan juga gaya hidup artis Korea. Pada masa sama, seni tradisional seperti zapin, dikir barat dan juga lagu rakyat semakin kurang dikenali. Tomlinson pada tahun 1999 menjelaskan bahawa homogenisasi berlaku apabila budaya global dipromosikan secara meluas melalui media dan juga pasaran hingga menyebabkan budaya tempatan semakin tertinggi. Konsep yang terakhir adalah resistansi budaya. Namun begitu, terdapat juga resistansi budaya di mana tindak balas masyarakat untuk mempertahankan budaya mereka secara aktif, sama ada melalui pemulihan, penyesuaian dan juga inovasi. Contohnya, kebangkitan semula batik dan songkit dalam bentuk pakaian moden atau penggunaan media sosial untuk memperkenalkan makanan tradisional seperti kuih tradisi dan juga lauk warisan keluarga. Anak muda juga boleh menyertai festival seperti Festival Gamelan dan juga Saimbara Puisi yang membantu memelihara budaya dalam bentuk yang lebih menarik dan segar. Menurut San Serini, pada tahun 1995, masyarakat bukan hanya pengguna pasif budaya luar tetapi mampu untuk menjadi ejen budaya yang membina makna baharu tanpa melupakan nilai asal. Berbincang isu yang pertama berkenaan dengan pengaruh globalisasi terhadap adat resam dan nilai tempatan. Globalisasi menjadi suatu fenomena sejagat yang melibatkan pertukaran budaya, teknologi maklumat dan ekonomi antar negara tanpa sepadan. Walaupun globalisasi dilihat mampu membawa kemajuan dalam ilmu pendidikan, teknologi maklumat, ekonomi atau hubungan antarabangsa sesama negara, namun ia turut membawa kepada pengaruh ataupun kesan negatif yang secara tidak langsung mengancam kelestarian adat resam dan nilai tempatan sesuatu masyarakat. Yang pertama, pengabaian adat resam. Pengabaian ini dapat dilihat daripada segi perubahan dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Jika dahulu adat merisik, meminang, berarak dan berinai menjadi salah satu perkara wajib yang akan dilakukan dalam sesuatu majlis. Namun pada zaman ini ramai pasangan yang memilih untuk mengadakan majlis yang lebih ringkas dan moden bertemakan majlis resepsi barat. Bagi adat pemakaian pula, baju Melayu dan baju kurung yang menjadi identiti dan nilai sesuatu masyarakat Melayu dilihat semakin jarang dipakai, terutama di bandar-bandar besar, dan digantikan dengan pakaian yang lebih moden dan lebih bergaya mengikut pengaruh barat. Selain itu, pengaruh globalisasi juga menyebabkan kehilangan kesenian tradisional. Kesenian ini merangkumi pelbagai bentuk seni seperti tarian, muzik, kraft tangan, persembahan pentas ataupun permainan tradisional yang diwarisi sejak turun-temurun. Namun, kemasukan ataupun pengaruh budaya asing ke dalam negara kita menyebabkan kesenian ini semakin dipinggirkan dan penurunan minat terhadap kesenian ini dalam kalangan generasi muda. Mereka beranggapan bahawa seni ini tidak lagi sesuai dengan selera hiburan mereka yang lebih terdedah kepada muzik dan filem antarabangsa. Seterusnya, globalisasi juga membawa kepada penghakisan penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan yang perlu dijaga dan dihormati. Akan tetapi, arus globalisasi yang menekankan penggunaan bahasa Inggeris
kepada rakyat dunia sebagai medium komunikasi dalam aspek global telah menyebabkan rakyat Malaysia memandang rendah kepada kepentingan bahasa Melayu sebagai bangsa kebangsaan kita. Mereka beranggapan bahawa bahasa Inggeris sahaja yang membawa masa depan yang cerah untuk memasuki industri-industri, terutamanya dalam industri antarabangsa. Pelajar juga banyak terdedah kepada modul pembelajaran dalam bahasa Inggeris dan penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan sehari-hari juga menghakis kemunian tata bahasa Melayu. Di samping itu, globalisasi juga membawa kepada perubahan nilai tempatan dan norma sosial. Nilai tempatan seperti sopan santun, hormat menghormati dan semangat kejianan menjadi panduan dalam membentuk kepribadian masyarakat. Akan tetapi, arus globalisasi telah mengubah cara hidup, nilai dan norma ini khususnya dalam kalangan generasi muda. Mereka lebih melihat kepada budaya barat yang menekankan hak kebebasan individu dan hak kebebasan bersuara berbanding dengan masyarakat Melayu yang lebih mementingkan kesopanan dan adab dalam berbicara. Dalam aspek pergaulan pula, batas antara lelaki dan perempuan dilihat semakin longgar. Pergaulan bebas, percintaan secara terang-terangan dan tidak lupa juga dengan pendedahan aurat yang melampau telah menyebabkan kehilangan panduan budaya yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia dan harmoni. Sekali arus globalisasi yang semakin pesat telah membuka pintu yang luas kepada penyebaran budaya dan gaya hidup asing dalam masyarakat tempatan. Sebagai contoh, dalam aspek gaya pemakanan, masakan tradisional semakin diketepikan dan digantikan dengan makanan segera yang mengikut selera barat. Selain itu, gaya hidup pada waktu malam seperti aktiviti clubbing, karaoke dan lain-lain menjadi kebiasaan pada masyarakat ini, terutama dalam kawasan bandar. Hal ini jelas menunjukkan bahawa globalisasi membawa pengaruh yang negatif terutama dalam aspek adat, resam dan nilai tempatan. Baiklah, isu seterusnya yang dibincangkan adalah berkaitan dengan cabaran dalam mengekalkan adat resam serta nilai tempatan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi yang pertama, seperti kita tahu, Malaysia menghadapi tekanan globalisasi di mana kita menerima masuk berbagai jenis budaya daripada barat dan juga Asia Timur. Dan kita juga dapat lihat budaya ini banyak diamalkan dalam kalangan belia dan juga anak-anak muda yang lebih terdedah kepada media sosial. Jadi dalam beberapa dapatan kajian mendapati bahawa masyarakat ini berada di antara ethnicization dan juga globalisasi, di mana masyarakat kalangan belia ini masih berminat untuk mempelajari ataupun mengetahui lebih mendalam tentang budaya tempatan, ataupun mereka masih cuba untuk mengekalkan identiti tempatan itu. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga menerima masuk budaya daripada barat. Jadi perkara ini menimbulkan konflik kerana mereka cuba untuk menyeimbangkan dua nilai budaya yang berbeza. Di mana seperti kita tahu, budaya tempatan adalah lebih kepada adat resam, sopan santun dan juga sebagainya. Tetapi budaya barat dan juga Asia Timur lebih kepada budaya yang fokus kepada kebebasan diri dan juga gaya hidup yang bebas. Yang kedua pula berkaitan dengan cabaran struktural, cabaran institusi dan juga kebijakan dalam pemeliharaan budaya, di mana kita tahu dalam berbagai institusi dan juga sekolah, aktiviti-aktiviti yang melibatkan budaya ataupun melibatkan nilai-nilai tempatan ini masih dijalankan. Cumanya lebih kepada konsep teori ataupun sekadar seremonial, di mana aktiviti itu hanya untuk menepati piawaian ataupun sekadar mencalonkan majlis, tidak berfokuskan kepada memahami isi di sebalik majlis itu, memahami budaya di sebalik segala aktiviti-aktiviti itu. Jadi tidak hanya dalam institusi, dalam kehidupan kejiranan juga budaya tempatan ini dilihat semakin kurang, di mana masyarakat-masyarakat yang tinggal di bahagian bandar kurang menjalankan aktiviti-aktiviti komuniti yang melibatkan kebudayaan seperti gotong royong bersama ataupun aktiviti-aktiviti yang mampu untuk membangunkan nilai budaya itu sendiri. Jadi untuk yang terakhir, kita akan lihat antara strategi yang boleh diambil ataupun dijalankan sebagai inisiatif untuk mengekalkan adat resam serta nilai tempatan ini untuk semua pihak. Jadi seperti yang kita tahu, semua pihak memainkan peranan daripada segi masyarakat, pihak kerajaan dan sebagainya. Seperti contoh dalam konteks pendidikan, para pendidik boleh mengambil inisiatif untuk memperbanyakkan aktiviti ataupun kerja lapangan yang melibatkan pelajar untuk terus mencari lebih banyak pengetahuan berkaitan dengan nilai tempatan, budaya tempatan dan juga semua benda yang berkaitan dengan kebudayaan. Daripada segi komuniti ataupun masyarakat berjiran pula, mereka boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti rentas generasi, di mana generasi-generasi yang berusia boleh menunjuk ajar ataupun memberi pendedahan tentang ilmu budaya ini kepada generasi-generasi muda, kerana kita tahu sebenarnya ramai anak-anak muda yang tidak tahu pun tentang budaya di Malaysia ini. Jadi tanggungjawab kita sebagai generasi yang sudah berusia untuk memberi pendedahan itu kepada mereka yang baru sahaja mengenal dunia. Dan yang terakhir, daripada segi kerajaan juga, kerajaan boleh mengambil inisiatif seperti memperbanyakkan tempat-tempat ataupun memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemasyarakatan, supaya masyarakat boleh mengambil bahagian dalam pelbagai jenis aktiviti di negara ini untuk mereka lebih mengenali budaya dan juga nilai tempatan kita. Untuk kesimpulan, laporan ini merumuskan bahawa globalisasi memberi kesan besar terhadap identiti tempatan masyarakat Malaysia melalui pengabaian adat resam tempatan, kehilangan kesenian tradisional, penghakisan penggunaan bahasa Melayu,
perubahan nilai tempatan dan norma sosial dan dominasi gaya hidup barat. Cabaran utama termasuk tekanan budaya luar, kelemahan institusi dan budaya yang tidak efektif. Oleh itu, pendekatan holistik dan lokal dicadangkan melibatkan kerjasama pendidikan, dasar kerajaan, media serta komuniti untuk memperkasakan lagi semula nilai budaya tempatan ini. Cadangan kami adalah pendidikan budaya perlu lebih interaktif, dasar kebudayaan juga harus inklusif dan media sosial dimanfaatkan sebagai saluran kreatif penyebaran nilai budaya ini. Harapan disandarkan kepada generasi yang lebih muda agar terus menghargai dan mengamalkan adat serta nilai tempatan dengan sokongan semua pihak dalam memastikan kelestarian jati diri dan warisan budaya negara pada masa hadapan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.